So hi guys, hari ni kita akan plan tourist dekat KL. Kita tak ada plan langsung, kita nak betul-betul nak jadi tourist macam orang Indonesia datang Malaysia. Kita akan try makanan-makanan ke apa dekat Bukit Bintang. Jom. Go! Budak-budak semua baru bangun tidur. Aisyah akan jadi cameraman hari ni. Tak ada. Mana ya? Itulah dia. I cakap I bukan tinggal kat sini. Tak macam lah you seorang je pakai S7. I naik lift apa tadi? Oh, I naik lift tu. Nampak tak? Kita orang sewa kereta kat sini. Kita pun tak tahu. Kita memang tak faham. Nampak? I dah cakap dah nak beli EV. Kalau I beli EV, senang nak parking. Yelah. Yelah, tu je aku mampu jawab. Okay, bye. Guys, jom sambung dekat Bukit Bintang. By the way, kita orang duduk kat hotel belakang ni. Dia sebelah Renaissance Hotel. Boleh zoom ke kamera ni? Tak boleh lah. Sorry ya guys. Ni kamera baru. Oh, yo, style gila doh negara ni. Boleh sewa ke yang? You tak, I setiap tahun sewa benda ni yang. Oh, masa raya. Siapa? You pergi dengan siapa? Masa raya kan I kalau dengan Acak dengan Aki I akan sewa. Sebab apa? Malam raya KL kosong. Wow. Lagi best naik benda tu. Kita orang berlumba-lumba lah kat sini. Wow, seronoknya. Bila nak bawa I? Sayang tak boleh. Sayang perempuan. Bahaya. Nampak tu. Keluar malam bahaya. Kan ada you. Tengah-tengah KL. You bawa lah. Yang kalau 5 orang lelaki gerombolan nak I tak boleh buat apa-apa. Oh, alamak guys, kat sini dah 7.45. Oh, patutnya ni alam subuh kalau kat Malaysia. Kan? Jet lag betul. Kat Malaysia pula, kat Indonesia. Tak, itulah guys, Twin Tower. Tengok guys, negara ni 2.5 km 17 minit. Inilah KL malam Ahad. Mariam, apa Mariam cakap tadi? Dengar tak yang? Nak beli mainan, asyik mainan je, buat baik tak? Solat tak? Ya, dengar Umar pun nak. Jaga solat, pandai kemas rumah. Okey. Dengan apa dik? Terus tak bercakap nak you ni depan kamera. Jarang keluar KL. Guys, KLCC. Syukur. Guys, wow, cantik gila. Wow, inilah bangunan mencakar langit guys. Korang tengok tu, dia punya puncak tu dekat awan. Wow, malam ni hujan sikit. Menarik. Nampak? Kira dah settle lah I punya janji nak travel kan. Apa benda kam? Jomlah kita pergi makan. Oh, disebabkan hujan kita tukar plan. Instead of terus jalan. Kalau cakap you tunjuklah muka you. Ya, lupa kamera ni boleh flip. Kejap nak flip kamera. Disebabkan hujan kita tukar plan. Kita tak jadi jalan-jalan like food hunting first. Kita pergi makan Hamidiah. Macam mana yang kat Pening tu dah ada kat KL. Tapi Hamidiah kat sini berbeza dengan Hamidiah kat Pening. Sebab Hamidiah ni premium gila. 3 tingkat T20 gila lah. Nanti you tengok. Nanti I tunjuk kenapa korang kena tengok. Kat Lot 10 ni ada kedai case bank. Korang boleh casing phone ni macam customize. Korang boleh tukar-tukar corak. Lepas tu macam ni. Oi, style Ni brand daripada Singapore. Ni brand daripada China guys. So kan, korang beli casing ni sekali je. Lepas tu korang boleh tukar dia punya, tukar corak dia. Ni tengok ni ada buat dah ni. Tengok. Tukar dia punya design je. Ya, beli corak dia je. Nice. Comel. Ni tu tak ada ni. Ni baru. Ya, comel juga. Tapi nak makan lah. Jom makan. Jom jalan. Jom makan. Ini dongki yang orang selalu duk beli makanan tu. Tu Wagyu skewer. I teringin. Sebab you lapar yang. Baik kita pergi Hamidiah dulu. Okay guys, so kita orang akan pergi makan dulu supaya kita orang tak membazir duit banyak sangat dekat jang-jang ni. Betul. Sebab yang kat sini macam mahal juga sebenarnya. Kalau korang kalau naik MRT boleh turun kat Bukit Bintang Station ni. Wah, ini vlog untuk orang luar negara ke? Ini kita target audience kita orang Australia. Yay! Lintas di KL for the first time. Okay guys. Oh, ni lah Papa ajak makan esok. Ni esok bapak mertua kita orang ajak makan. So, hari ni kita akan makan dekat Hamidiah. Oh, kecil ni comelnya. Comel. Oldest nasi kandar in Malaysia. Wow. Kedai nasi kandar mana yang ada ikan fresh ni? Dah mana turun. Tinggal lah sini tinggal. So ni pilihan-pilihan lauk yang ada kat sini. Ada sotong besar gila. Ini mahal ni. Kepala ikan lamb shank.
Ni pilihan-pilihan dia dah. You pilih lah. Nak makan Saya apa? order kau untuk I lah. Tapi Sayang, you order je lah. Like normal. Like normal. Kuah campur. Takut dia. Macam ni dia kalau benda dia tak biasa dia nervous. Nasi makan tu. You nak nasi biryani, nasi dalca, nasi putih? putih. Nasi putih dua. I punya kuah asin boleh sebab nak asin makanan untuk anak. Alam lamb shank apa? Sotong? Oh, timbang. Timbang kasih lamb shank ah. Oh, nasi kandar lamb shank. Kuah campur yang kalau kuah pedas kurang. Sebab hari tu pedas. Okey. Lepas tu apa lagi ada? Kasih papadum tu. Lagi satu. Ini kuah asin tapi campur. Telur masin, sayur kobis. Ayam bawang. Bahagian tu okey. Ya. Pimai. Order air kat atas tau. Ni nanti hantar kan? Kita. Bayar? Bayar lepas makan. Kita naik lah. Macam ni sistem dia. I nak kena tambah ayam goreng makanan anak. Oh, nak Tak apa, I tambah je lah nasi lagi satu boleh untuk budak. Tambah boleh. satu kosong ayam goreng. Kuah tak nak. So kat sini lepas korang order, korang ambil nombor, korang terus duduk. Nanti dah nak hantar. Bayar sini kan? Oh, ya bayar dulu. Jom naik atas. Wah, naik lift. Siap ada lift. Mana boleh? Pusing. Pusing. Okay. Papa Oh, dia. betul. You order banyak. Mesti ada tumpat tukar duit dah. Dahsyat lah. I memang betul rasa macam kat luar negara tu. Ada lift kan guys. Kalau korang nak makan Hamidiah Fine Dining pun ada level 3. Now you can sit here. Fine dining has separate menu. How much fine dining for There one is set person? menu. 3 set menu. Set menu for 2 packs. Oh, I And see. set packs we have 180, 200, 220. Dalam 180 sampai 220 je harga dia. Nanti kita try fine dining. Jom. Wah, kecilnya. Macam kat Istanbul lift dia. Rupanya kita kat Istanbul. Woo! Walaupun kita pergi makan macam mamak je, tapi mamak ni kena try guys. Sebab mamak ni so unique. The experience, tengoklah nasi pun kita tak payah angkat. Jom. Nampak? Duduk dalam ke luar? Dalam lah. Sejuk sikit. Dah ready dah. So, ni nasi kandar aku. Nasi kandar lamb shank. Lamb shank yang dalam RM50. Ni budak-budak punya nasi putih ayam goreng. Ni Aisyah punya nasi putih ayam bawang. Apa dia? Dia lapar, dia curi-curi dah nasi. For drinks. Order air sahaja tau. Tapi ada menu. Ada apa? Oh, ni semua ada? Pagi je bos. Oh, ni pagi. Oh, kalau breakfast korang boleh makan macam canai semua kat sini. Tosin, nasi lemak. Oh, tu pagi. Ini kalau biryani Ya, boleh lah ada. Ada. Oh, ni nasi dalca Ya, nasi dalca set bos. Ayam kambing daging Oh, okey. Teh ais satu. Ais kosong satu. Satu lagi kasih apa barley lemon ice. Okey. Papadum pun dia bukakan. Lain macam. Sudu dalam ni. Tisu. Okey. Tisu pun ada dalam ni. Betul lah adik. Nanti kena nasi. Curi Adik curi apa? Adik makan apa? Makan apa dik? Oh ni. Kacang. Duduk ambil kacang. Yang duduk ambil you punya kacang daripada tadi. So ni lah rutin Aisyah. Kalau setiap kali pergi restoran, dia akan order nasi putih dengan ayam. Lepas tu dia kena kopi-kopikan untuk dua budak ni. Ni behind the scene. Ni bukan review makanan. Ni vlog. Ni vlog real life. Real life family Musin Yusni. Makan sayang, makan. Baca doa lah. Tak baca doa pun. Mana jangan buat muka-muka sedih Mariam. Nanti kena balik. Nak balik ke? Orang happy sayang. Nak jalan-jalan. Ngantuk tidur. Makan. Makan dulu nanti. I rasa dia lapar. Ya. Sebenarnya. Sekejap lagi lepas makan, dia akan happy balik. Serius. Perempuan I know her better lah. Siap ada alas air tau. Jom kita makan je. Minum-minum makan. Okey, straw dalam ni hygiene gila. Barley limau ais. Sur. Lagu dah macam pergi makan tau. Matana wakina bana. Tapi dia tak boleh. This is my first ever nasi kandar lamb shank. Ya ke? Tak pernah order apa-apa masa. Pernah lah. Selalu paling-paling sotong. Kita rasa dia punya lamb shank dulu. Bismillah.
Makan sayang gigit. Rasa lamb shank but I prefer rasa lamb shank yang western. Ni rasa lamb shank rasa masakan mama atau mama rasa. Tapi I prefer western. Rasa ayam ni kuah dia pedas tak? Tak, tapi I prefer yang before this ada rasa kuah manis. Yang for this. Hari ni dia punya bancu tu yang kuah yang manis. Mana ada yang pernah datang sini? Kayu bungkus kan? Dah bungkus ni lain pun. Tapi sedap lah. Sekejap. Okay, makan. Okay guys, so kita nak enjoy the meal. Nanti kita akan sambung dekat luar pula. Dekat luar Bukit Bintang. Jom. Okay, so first meal RM113.20 kat Hamidia. Nak makan nasi gandak RM113, dek. Papa Tem bawa balik. Ni pun sedap juga. Tapi sekarang tengah kekenyangan. Kita biar dulu lah. Sayang, kan kita cakap nak makan ngonyel-ngonyel tepi-tepi ni. Tapi kan kenyang. Ya. Rasa kita jalan dulu macam masuk mall dulu. Kan kita nak masuk mall kan? Mall pun nanti tutup pukul 10. Ya. Kita orang nak masuk mall sebab Aisyah dengan Musi lupa bawa baju swimming. Lagipun nak feel-feel lah mall kat Malaysia ni. Saya ni awful lah nya. You ada hari masuk mall. Kau tengok adik tak naik stroller, kakak yang duduk stroller. Wow guys, kita dekat tengah-tengah bandaraya KL ni. Padahal selalu je datang. Cumanya kita orang tengah playing tourist. Nama pun video playing tourist. So korang layankan je. Wow, korang tengok ni macam Japan tu. Sayang, best tak Malaysia? Yang jiwa introvert I nak balik rumah. Sumpah lah. Ramai sangat orang. Lepas tu sayang I literally bau minyak cakapak. I rasa orang kat sini pening-pening oh. Adik happy je. Okay. Good mood. So kita orang nak try masuk pavilion sebab orang kata pavilion ni antara yang the best mall dekat Malaysia. Tapi mahal-mahal yang I rasa dalam ni. Bukan level you lah. Bukan level I lagi. Mana? Kanan lah. Kita tengok-tengok lah cuci mata ni, orang kata cuci Kita mata. nak beli baju swimming. Baju swimming. Jalan masuk dalam, cari kedai lain. Lululemon nak swimmingnya. Kata nak cari baju berenang. Kolam. Apa hal masuk Pak Senilit? Pak sini je macam paling murah kat sini. Pak Senilit weh. Ada ke bawah baju bawah RM50? Janganlah buat I takut. Masuk je lah tengok. Bajet berapa? Bajet. 50. 50? 100 lah. Cantik-cantik juga baju dia tu. Macam Yelah. minat pula ni. Minat mana? Oh, berapa ringgit cuba tengok. RM90? Ayah. Murah lah. Sumpah lah Pak Sen aku macam ni. Berapa ringgit? Kena dah cakap. I rasa kita tak payah aku sini. Dia Pak Senilit yang. Habis tu takkanlah sumpah nanti macam tu. Iya, okey cuba tengok lagi apa yang you minat. Okey tengok jaket ni. I minat jaket ni. Jaket ni mahal I tahu. Okey, ada Calorino dalam ni. 231 lah lepas 60% off. Okey lah 231. Adik jalan boleh adik? Lengur lah adik. Boleh tak jalan? Dia tarik lengan baju. Tengok tu dia tarik je leher. Berat guys. Macam koala lah macam ada monyet bergantung. Dia pegang je bapak dia macam tu. Padahal nak masuk 3 tahun dia ni. Dia budak 3 tahun kan? Kenapa awak punya perangai macam ni? Yang ni stroller stack ni 1,300. Wow guys, kita dekat Jepang. Tahun depan Musin janji nak bawa Aisyah pergi Jepun. Janji ke? Dah You berjaya janji ke? dah. Berjaya ke? Sampai hati you. Korang nak ke kita orang pergi Jepun? Nak kita orang review baju dah takkan tak pergi. Nak kita orang review makanan-makanan kat Jepun tak? Dia dah nampak dah. Lepas tu dia buat movie stress sini. Sebab dia tahu dia tak. Jom. Ni kat Jepun tau. By the way Aisyah nak pre-love bag Mariam banyak. Comel Itu comel. Ya. This Nanti is kita cute. jual bag kita jual dulu bag yang ada. Nanti Mariam. Mariam, baju mandi yang? Dia orang dah ada dah. Wow, tingkat atas pavilion ni memang betul-betul dia buat macam Jepun. Korang janganlah komen, alah dah lama dah ya. Kita orang tahu, kita orang tengah berlakon. Halal ke? Jom, tengok. Nak ni? Ni tak halal. Ambil yang halal je. Kan, ni tak Adalah kau. kita lalu Jepun. Mariam dia cari kedai lain. Ni adalah yang? Ni adalah? Ada je. Tengok ada halal ke tak? Tu ni macam DIY tak ada halal. Tak boleh. Tak boleh Mariam tak halal. Cari yang halal je. Adik suka kereta. Ni nak animal ke kereta? Dinosaur. Halal, bagus. Cakap apa? Biskut Dinosaur. dinosaur. Biskut dinosaur. Nak apa biskut kereta? Yang tu tak halal. Faham tak halal? Ada nak Yang halal kat sini je makcik. kereta biru. Ni, pink ni. Dia ada gambar kereta, gambar Nah. bos, gambar motor hebat. Jom bayar. Jom.
Ni halal juga. Mana tak nak? Mushroom. Okay. Satu je kan habis? Satu lah. Satu lagi dah tak? Tak apalah, biarlah. Oh biarlah, okey jom. Nak rasa pack? Tak ya? Tak dah. Adik faham apa? Ambil dek. Cakap apa? Tutup supaya adik tak jatuh. Guys, actually kan macam ni lah kita kalau kita travel luar negara kan. Kita macam kelang kabut, tak nak anak-anak. Ya, tahu lah. Tak faham. Ni. Okey, ambil tengok ni. Uyut. Tak nak belon. Okey. Pegang ni. Sekejap lah ke. Macam mushroom guys. Masukkan dalam kotak. Macam ni kan boleh buat. Memanglah boleh makan. Boleh makan lah macam ni. Okay dah. Kam, ni Wow. sampah. Ni pegang. Ni sampah. Best kan? Best tak? Yang Tak pecah apa. tak apa, tak apa. Yang dah pecah adik bagi Abi. Adik makan yang elok je. Nampak? Yang pecah kat dalam pun jadi isu untuk kita orang. Sebab tu letih guys kadang-kadang. Yo, ada kedai game. Tak satu benda saya tak suka pasal Muhsin. Dia suka komplain dan ceramah aku ni macam aku ni manusia paling membazir dalam dunia. Tapi dia paksa Aisyah beli ni. Dia paksa Aisyah beli seluar RM169 ni. Dekat Muji. Dia kata Wah. you style pakai ni, you kena belajar pakai macam Sebab ni baru Aisyah cantik." ni muka dah lawa tapi dia tak pandai fashion tau. Tak, Geram tak aku. setuju. Orang lain yang tak lawa pun lagi pandai fashion daripada you. So Cakap. betul lah, tadi I tak mention nama pun. So I geram. Duit banyak. Amin. Mungkin nak suruh suami bayarkan kot. Oi. Tengok. Bukti. Dah makan tu happy. Tak, dah makan coklat. Sekejap ni kena coklat. Baik. Mariam, jangan orang kenal kita lah Mariam. Pergi lari habis cari. Cepat. Lagi you nak suruh I beli apa? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana Mariam? Itulah. Kereta dalam tu. Tiba-tiba nak nangis. Mariam. Mariam. Hai. Mariam. Oh, I see you. Mari kita habis sorong tak? Habis nak shopping dulu. Okay guys, so sepatutnya kita nak keluar jalan cari makan dekat luar. Tapi hujan lebat guys. So, kita orang pergi Paris makan. Macam-macam kat KL ni. Sebab kat sini dia tutup pukul 11. Macam telur Kedai ni sarang. dulu aku nak review tapi tak review sampai sekarang. Tutup pukul 11 50%. 50% off semua benda. Ambil lah. Jom. Ambil apa-apa. Kenapa I tak berminat dengan apa-apa pun? Tak nak lah. Boy, I tak minat lah. You ambil lah. Sayang, life hack kalau nak makan Paris Baguette lepas ni, korang pergi time-time nak tutup semua benda 50% off kan. Roti lah. Tiga-tiga ni patutnya ni macam RM16 ni, RM20 ni, RM18 kan. Tapi kita bayar RM23 sahaja sekali air. Tapi belum tentu you dapat apa you nak. Kalau you datang Yelah. Tapi okey lah, dapat murah kalau korang nak rasa kan, nak feel dekat Paris. Benda ni jadi RM6, benda ni jadi RM5 macam tu. Sementara tu kita akan bantu susu anak sebab sekejap lagi diorang akan cranky nak susu. Diorang dah penat ni, diorang happy gila ni malam ni. Okay, Aisyah nak rasa ni. Ada rasa cinnamon. Memang lah, cinnamon you tak baca tadi. Baca dia tulis macam kari apa je. Cinnamon, tak baca Nak, betul-betul. nak, Orang tak ada orang suruh pilih. I tak minat lah apa-apa kat sini. Sekejap. Nasib baiklah suami ni kenal isteri, ambilkan juga. You pun nak rasa sebab tadi you tak rakam. Apa nama dia boy? Ni kita makan croissant penyet dekat Paris. Kan? Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap, tapi dia tak crunchy. Dia just roti yang dah lama dipanaskan balik dalam Tak microwave. macam roti canai. Macam paratha. Chef. Biasa je. Kan rasa macam panaskan dalam microwave. Kalau dipanaskan dalam air fryer mungkin sedap lagi kan. Ada rasa crispy flaky dia tu. Guys, no more water for you guys Korang buat sepah, kau tengoklah budak-budak ni. Tak boleh bawa pergi fine dining Makasih lah dik. Allah, dia pergi ambil biskut yang beli mahal-mahal kat Jepun tadi tu. Basah dik, ada di kotak.
Astaghfirullahalazim. Hey guys, Next day. sebabkan semalam hujan lebat, kita orang tak perangkap kat sini sampai hari ni. Ya. Taklah, kita orang nak pergi sambung lah sebab semalam hujan tak sempat nak berjalan-jalan. Hari ni kita sambung tapi dengan family pula. Yes, kita ada. Itu macam Itu diorang. Luqman nak dengan Naim. Diorang beli lagi, diorang beli. Ya Allah, beli bawa umat lagi budak-budak ni. Itu kita orang. Kejap kena dah. Weh! Aduh, beli bawa umat dah Aku pula. dah rasa dah ada yang macam makin dekat ni tapi asal dia tak elak Kau dari mana? Hotel kau dekat sana Tak naik Grab. Turun kat situ. Okay, kita orang tengah unboxing jap. Unboxing Jawab nak bosi format. Tak, kita tengok 3 orang unboxing Pak Umar, kita orang tahu lah siapa. Toy! Kita try tengok Luqman dapat apa. Inilah dunia diorang guys. Ni kebahagiaan orang. Okay, aku fotokan je ya. Ya, pusing Pak Umar. Ni kau nak kan? Di mana topeng dia, Mat? Dalam kotak dia. Oh ada ni dia punya aksesori Ya, ya. Dia minta maaf banyak kena marah tapi jangan korek-korek lagi tau. Korek apa ya? Korek apa? Dia korek-korek pampers dia. Dia marah tu. Dah dia minta maaf Cik. Dia makan nasi beli coklat tak? Baru senyum. Ni ni smart. Halloweennya. Smart Oh, ni smart. Naim pula. Lepas tu dia ada lampu lah sebenarnya. Mana nak? Dekat dalam ni. Tapi dia kena letak dekat Ni guys, atas dia punya doakan kotak tau. huruf N, guys. Baru dia boleh berlampu. Magnet. Macam Ni magnet bukan lah. aku nak pun dia nak sebenarnya. Oh, banyak korang beli. Satu kotak. Oh. Tiba-tiba random je tu. Sebab ada Pak Mat kat sini kan. Aduh, ni huruf apa ni? Apa tu dah? V. Siapa nama start huruf V? Viansa. Siapa punya? Asha, Viansa. Biasa. Tapi comel lah sebab dia ada. Oh, dia akan dapat huruf A sampai Z ke? Warna hijau Tengok. Bagi Aisyah nak appreciate kecomelan dia. Asha, Viansa. Dia kata Naim dah sedapkan hati benda dah mahal comel lah. Tapi ni tak mahal sangat. Oh. Tak mahal sangat apa? Ini RM44. Oh. Mahal lah tu. Tak apa Dah kita. compact ni. Nanti I jahit dengan ada line dia jadi N. Okey. Tak. Ni 55 mahal tak? RM55. Guys, komen dalam bilu mahal ke tak mahal? Kenapa sama dengan outfit Luqman Dia hari boleh ni? cabut. Wow. Ni smart. Aku rasa ni paling smart. Banyak kau ada. Sepanjang yang aku ada. Ni paling smart. Style. Siapa boleh ada emas lagi. Okay guys, so dia biar orang unboxing dulu. Lepas tu kita akan jalan sama-sama pergi Damaskus guys. So semalam korang dapat tengok suasana KL waktu malam. Ni waktu pagi. Cantik kan? Kau jalan kaki. Okay. Ni dia tempat kita nak makan. Semalam kita orang kat sini. Hari ni kita makan kat sini Damaskus 5 tingkat. Tengok ni line beratur dia. Nak kita kena cari. Cuba tengok WhatsApp Umi kat mana. Weh, review tu. Knowing papa dia mesti kena extra. Mesti kat atas tempat. Dia kata tingkat 3. Tingkat 3 Tengok kiri. tu. Kan betul. Itu hiasan. Sampai gambar. Kau pernah makan sini ke? Tak pernah. Aku tak pernah. Ni first time. Aku ni kedai Arab pertama aku. Niku. Tak muat. Kita orang. Boleh je. Masuk je. Aisyah ni terlampau follow terus. 280 kg. Kira I je 50. Wow, special room VIP kau. Wah, private room. Uish, bilik VIP ni kena bayar berapa ni bilik ni? Wah, private pun kan. Baby kan. Bilik ni kena bayar extra kan? Tak lah kat Taiwan orang bagi private lah. Bayar extra? Orang jangan ambil gambar Umi. Apa dia tak pakai gigi? Wah. Oh, thank you. Berapa slice ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, aku book yang tengah. Aku berdua tepi ni. Aku book yang tengah. Boleh ambil ke ni? Saya dah lapar. Ambil. Makan lah. Weh, Terus makan lah. terus makan. Okey. Terus makan. Umar Nanti ada lagi. Umar nak. Umar nak. Budak ni bukan suka pun benda ni.
Aku tu. Anak order ni lagi satu? Ini nak. Air. Ada air dah. Kau nak ambil Okay, ni kita nak rasa chai daripada Syria. Macam luar negara yang percaya je kalau musim cakap tu jangan tanya apa-apa dah. Bau dia macam berempah ratus. Cinnamon. Macam Kayu betul manis. cinnamon. Kayu Yelah, manis. kayu manis. Kayu manis tu cinnamon Ya. Vanilla. Ya. Thank you. Okay. Sama I nak review ni. Okay. Rasa kosong dulu guys. Boleh je letak je situ. Okey je, tak adalah kuat sangat rasa dia punya kayu Kayu manis manis tu. tu. Banyak ni lah tak gula. Untuk Jaga kesihatan. untuk yes. Okay. Adik sedapnya adik makan je. Habis pizza dia. Sinilah. Ni kita rasa dah letak gula. Okay, jom. Bismillah. Cantik lah yang kamera ni. Cantik kan? Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, semua dah sampai ni rasanya. Okay, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Import makan sedap. Macam teh halia Umi selalu order tu. Jom. So kita order lemon tea 4, chai, kebab, lemon tea. Tengah. Boleh. Makan-makan. Astagfirullah. Sebab tu aja kat dalam pintu. Shopping. Okay guys, so kita shopping kasut untuk Umi, Papa dengan Aisyah. Boleh? Boleh. Pakai kad you dulu. Musin tak bawa kad dia. Thank you sayang. Yeay. Dia beli kat I apa tah? Ni kot. Okay, jom. Cari beg Musin dulu. You suka ke? Ya? Letaklah sayang. Janganlah usik-usik. Nanti uncle marah. Umi suruh uncle marah boleh? Umi suruh uncle marah You suka ke? Baru nak tengok dia dia tak boleh, dia boleh sling Dia boleh. Ada. Sebaik I ingatkan terus nak beli. Baru tengok saya. Makcik. Sorry lah dia orang sepak-sepakkan beg korang. Keluar out. Uncle marah. Yeay. Okay guys, beg untuk kelas. Murah ke? 399 je. Tadi berapa? Tadi 2,400. Jauh. Tapi comel je. Sama warna ke colour dengan backpack you? Mariam jangan buat Mariam. sepah lah Mariam. Tak boleh bawa pergi kedai pula ni. Ni pun cantik. Kan sini. I suka dia tak ada macam panjang kolom ni nampak simple. nampak. Minimalis sikit.